Tanggal 20 Februari 2012, dunia hiburan tanah air telah kehilangan penyanyi dan pelakon era 70-an Latif Ibrahim. Allahyarham telah disahkan meninggal dunia di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur pada jam 6 petang akibat komplikasi penyakit yang membawa kepada serangan jantung. Jenazah Allahyarham telah selamat dikebumikan di tanah perkuburan AU4, Taman Keramat, Kuala Lumpur. Kehilangan yang pastinya dirasai, itulah kesimpulan yang boleh dibuat dengan pemergian Latif Ibrahim. Allahyarham yang popular dengan lagu seperti Nora dan Mengenang Dikau Kembali juga pernah tampil sebagai teraju utama beberapa buah filem seperti Hapuslah, Air Matamu dan Bintang Pujaan. Sebaik dimaklumkan tentang pemergian Allahyarham pada petang 20 Februari, ahli keluarga dan sahabat terdekat berkumpul di rumah arwah untuk memberi penghormatan terakhir. Pagi esoknya, jenazah telah disembahyangkan dan disemadikan di tanah perkuburan AU4, Taman Keramat, Kuala Lumpur. Sejurus selesai majlis pengkebumian, kami mengunjungi rumah arwah untuk menemui isteri Allahyarham. Sebagai isteri arwah, ceritakanlah sedikit sebanyak saat-saat terakhir Abang Latif sebelum menghembuskan nafas terakhir. Dia dah koma kan. Kita ikut dia punya mesin tu, BP tu makin drop, jadi kita tahu dah dia akan makin meninggalkan kita kan. Benda tu dah 58, semua berkumpul. Dia pergi dengan tenang lah kan. Kita semua tahu. Sepanjang hidup Kak Mah bersama dengan arwah Abang Latif, pandangan Kak Mah terhadap arwah sebagai seorang suami dan ayah kepada anak-anak. Susah nak dapat macam Abang Latif ni. Dia adalah ayah dan suami yang paling baik sekali lah. Suatu arwah masih sedar, ada tak apa-apa pesanan terakhir? Tak ada perubahan langsung lah dia. Tunjuk kelakuan aneh ke apa ke, tak ada. Sama je. Jadi kita pun tak sangka yang nak pergi kan. Pasal dia sakit pun masa tu tak ada teruk sangat. Tak ada perubahan, tak ada pesanan, tak ada apa. Yang boleh dikatakan yang pemergian arwah ni adalah satu yang agak mengejutkan. Tak mengejutkan bagi kita lah semua. Tak sangka yang dia akan pergi macam ni. Semua ketentuan Tuhan kan. Jadi kita semua terimalah. Kita doakan agar roh Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Al-Fatihah.